Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ni saya nak tunjuk setup petang yang menggunakan setup yang saya tunjuk sebelum ni lah. Setup petang sahaja. Jadi kita bermula dengan sesi petang lah. Sesi petang dia buat game up, kemudian dia ada setup sell, kemudian selepas tu dia ada setup buy. Lepas tu dia ada setup yang kita panggil sebagai ambiguous setup Ambiguous setup. Uh, TF15, TF daily downtrend, jadi fokus kepada setup sell setup sell. Cuma dia punya risiko tak pernah rendah sangat lah, tapi kategori rendah lah, bawah 10 tick. Ni maksimum kita punya setup entry 8 tick dengan penghasilan target 20 sampai kemudian yang ni kalau kita cabut awal pun kita boleh buat setup susulan dengan risiko yang lebih rendah, 6 tick risiko. Ni 40 sampai ni. Ni sehala je dia pergi. Sehala je pergi dia, jadi senang nak sampai ke 40 40 ni jarang-jarang sekali Bonus lah kalau dapat. Kita target maksimum pun 20 Ini setup risiko yang 7 tick, 20 tick. Yang ni pun sehala je dia pergi. 20 tick. Kemudian di sini dia ambiguous setup sikit dia ambiguous setup jadi kita elakkan lah. Kemudian pada masa yang sama kita tunjuk penggunaan blok harga lah penggunaan blok harga untuk membantu kita mencari entry yang berada di dalam zone. Ini risiko 6 tick dengan penghasilan 20 tick, kemudian ini pun penghasilan 20 tick juga. Yang ni cerita ni kalau kita agresif trading ni, sehari ni saja, petang saja 40, 60, 100 ini ambil lah 10 lah, 110. Walaupun orang kata penurunan hari ni 100 tick, 100 pun boleh dapat, 100 pun boleh dapat. Agresif trading agresif trading. Kemudian nak penghujung ni boleh lah sikit-sikit 5, 6, 7 tick dapat. Yang ni pula sebelum yang ni waktu sesi malam sesi malam dapat 10. Setup ni yang berisiko 8 tick. Yang ni setup ni berisiko 5 tick dia lambat sikit sebab sewaktu ada setup buy, ada setup sell. Jadi bila ada setup sell juga pergerakan akan lambat sikit lah. Tapi setup buy ni selagi harga tak buat low, dia valid lah dia valid. Ni penghasilannya dia valid lah. Sampai waktu sebelah ni pun dia masih valid lagi dengan risiko 5 tick Sekarang ni harga memang berada di atas lah. Maksud dia kalau masih bertahan lagi tu masih berprofit lagi lah Alright. Itu je lah nak tunjuk hari ni. Maksudnya kalau kita tahu ilmu zigzag ni pun kita dah boleh buat profit senang. Baik bos, Assalamualaikum, bye. Jumpa sesi live trade next live trade lah